Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so insyaAllah lah. Okay, untuk kelas pagi ni, okay, sini saya tak dapat datang pada pagi ni sebab saya ada urusan penghakiman lah. Okay, dekat Sekolah Rendah Agama Jaim. So, saya akan menggantikan saya punya diri, okay, secara alam maya. Okay, so kita akan buat sedikit revisi berkenaan dengan bab 4 kereaktifan logam. So, saya rasa masa yang pegang-pegang ilmu hari tu, saya mungkin agak laju lah. Okay, untuk bab 4 ni, so mungkin ada yang tak berapa faham. So, kita akan cubalah untuk buat revision lah. Okay, sebelum kita masuk kepada bab yang baru, itu bab yang ke-6. Okay, so kereaktifan logam. Okey, so kita pergi dahulu kepada bahagian yang pertama iaitu tentang kepelbagaian logam. Okey, alright. So untuk kepelbagaian logam, okey, so kita ada banyaklah kita bentuk-bentuk logam ataupun bentuk mineral lah secara umumnya dekat kita punya kerak bumi. So kalau kamu ingat balik masa kita belajar masa kat form 1 bab 9 iaitu bumi. So, bumi ni dia basically ada 4 lapisan utama lah, daripada dalam ke luar, teras dalam, teras luar, mantle dan juga kerak bumi. So dekat bahagian lapisan kerak bumi terdapat banyak mineral lah. Okey, yang berada di atas permukaan bumi ni. Okey. Dan apakah itu mineral? So mineral adalah suatu unsur ataupun sebatian. Okey, unsur ataupun sebatian pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur hablur dan komposisi kimia yang tertentu. Okey, so ini yang dimasukkan sebagai apa ni? Mineral lah. Okey, so dia mesti dalam bentuk sama ada unsur ataupun sebatian dan dalam bentuk pepejal, bukan cecair, bukan gas lah. Dia mesti dalam bentuk pepejal yang secara umumnya wujud secara semula jadi. So bukannya dibuat di makmal lah. Okey, dia wujud secara semula jadi, okey, dengan struktur hablur dan juga komposisi kimia yang tertentu. So ini adalah definisi bagi mineral. So bila kita nak point out, okey, ataupun kamu ditanya soalan apakah itu mineral, kita pun definisikan mineral, mesti ada keyword seperti ni, unsur atau sebatian, mesti ada perkataan pepejal yang wujud secara semula jadi. Okey, dengan struktur hablur dan komposisi kimia yang tertentulah. So mesti ada beberapa keyword ni baru dapat markah basically. Okey. Dan pelbagai mineral, okey, terkandung dalam batuan yang ditemukan dalam kerak bumi. So mineral ni kita boleh temui dalam pelbagai batuan, okey, yang boleh kita temu sama ada di atas permukaan kerak bumi ataupun mungkin berada di dalam permukaan ataupun berada di bawah, okey, kerak bumi ni. Okey, so inilah bagaimana kita nak melihat kepada keberadaan mineral di bumi ni. Okay, alright. So, tadi kita katakan bahawa mineral ni wujud dalam dua keadaan lah, sama ada dalam bentuk unsur ataupun bentuk sebatian. So, antara contoh, okay, mineral unsur, okay, adalah seperti emas, okay, berlian dan juga perak. Okay, so ini adalah mineral unsur. So, bila kita kata mineral unsur, so basically dia terbentuk daripada apa? Daripada unsur itu sahaja. Contoh kalau kita lihat kepada berlian ini, okey, so unsur yang membentuk berlian ialah apa? Ialah unsur karbon. Okey, so unsur yang membentuk emas ialah apa? Unsur yang dipanggil sebagai aurum. AU lah dalam dia punya apa? Singkatan kimia dia. Dan unsur yang membentuk perak, okey, dipanggil sebagai apa? Unsur argentum, Ag. Okey. So bila kita lihat kepada struktur ataupun komposisi contohlah berlian ni kan. So berlian, okey, ikatan dengan karbon, ikatan dengan karbon, karbon, okey, karbon, karbon lagi. So karbon lagi. Okey, so karbon, alright. Karbon, so karbon dan karbon lagi lah. So karbon, karbon, karbon. So hanya karbon sahaja, okey, yang berada dalam komposisi bagi berlian. Dan antara semua mineral yang ada dekat dunia ni, dekat bumi ni, okay, mineral yang paling kuat ialah berlian. So berlian is the strongest mineral on earth, okay, berbanding dengan mineral-mineral yang lain. So ini adalah contoh bagi mineral unsur.
Okey, kemudian kita melihat pula kepada contoh mineral sebatian. So, bila kita mengatakan sebatian, okay, dia berarti apa? Campuran dua ataupun lebih unsur yang berlainan, okay, untuk membentuk satu sebatian. So, antara contoh, okay, mineral sebatian ialah seperti boksit, okay, hematit, galena dan juga kasiterit. So, masing-masing ini mempunyai apa? Struktur ataupun komposisi kimia yang tertentu. Okay. So, kita melihat kepada komposisi kimia dalam pembentukan mineral-mineral sebatian. Okay, contohnya kita ada hematit tadi. So, hematit ni nama saintifik ialah apa? Ferrum 3 oksida. Dan yang membentuk hematit ini ada dua unsur utama iaitu ferrum dan juga oksigen. Alright. Manakala untuk kasiterit, okay, antara nama saintifik ialah stannum 4 oksida. So, stannum ni nama kampung ialah apa? Timah. Okay. So, gabungan unsur yang terbentuk dalam kasiterit seperti apa? Stannum dan oksigen. Okay. Unsur apa dia maksud? Mineral lain yang seperti apa? Boksit contohnya. So, boksit ataupun biji aluminium. Alright. So, dia adalah aluminium oksida yang mengandungi dua unsur iaitu aluminium dan juga oksigen. Okey. Contoh lain yang paling common ialah apa? Kalsit. Okey. So, kalsit ialah apa? Kalsium karbonat. Okey, yang mengandungi tiga unsur utama iaitu kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, so ini adalah nama. Okey, nama biasa bagi sebatian unsur yang tertentu, nama saintifiknya dan juga gabungan-gabungan unsurnya. Ini kamu kena ingatlah. Okey, so soalan dia akan keluar apakah komposisi yang membentuk apa ni? Seperti galena. Okey, iaitu plumbum dan juga sulfur. Okey, apakah apa ni nama saintifik bagi apa ni? Kuarza, iaitu silikon dioksida. So kamu kena ingatlah setiap contoh-contoh ni punya nama saintifik dan juga gabungan unsur. Okey. Alright, so ini adalah contohlah, okey, gambaran bagi hematit. Okey, so ini bentuk hematit lah daripada luar dan juga daripada dalaman dia. Okey, ini pula adalah contoh bagi mineral kasiterit. So, inilah bentuk bagi mineral kasiterit. Okey, ini pula adalah contoh bagi mineral kuarza, iaitu silikon dioksida tadi. Okey, ini ialah kuarza. Okey, ini pula adalah contoh bagi mineral boksit ataupun biji aluminium. So, dia punya luaran dia dan juga dalaman dia. So, basically boksit ni dia berwarna kemerahan lah. Okey. So, ini pula adalah contoh bagi galena, iaitu biji plumbum yang terbentuk daripada apa? Gabungan plumbum dan juga sulfur. Okey, so ini ialah galena. Okey, dan ini pula adalah apa ni contoh bagi bentuk pirit. Okey, so ini adalah pirit. Okey. Okay, so ini pula adalah contoh bagi kalsit iaitu kalsium karbonat tadi. Yang ada unsur kalsium, karbon dan juga oksigen. So ini adalah kalsium karbonat. Okay, alright. So, sebatian semula jadi ialah gabungan beberapa unsur. So kita dah maklum tadi bahawa dalam apa ni pembentukan mineral tadi, okey, terutama dalam bentuk mineral sebatian tadi, okey, dia adalah apa? Gabungan beberapa unsur lah. Tadi kita katakan macam tadi hematit, okey, atau ferrum 3 oksida. Okey, ada dua unsur iaitu ferrum dan juga oksigen. Okey, so mereka bergabung secara apa? Secara semula jadilah. Okey, tanpa gangguan ataupun intervensi daripada pihak luar lah. Okey, atau maksud dia lah. Okey. So, contoh kat sini ialah pada batu kapur. Okey, iaitu batu kapur merupakan suatu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian seperti membuat jalan, okay, permukaan meja, bangunan dan juga sebagainya. So,
batu kapur, okey, adalah nama lain bagi apa? Bagi kalsium karbonat. Okey. So kita banyaklah menggunakan batu kapur yang kita harvest daripada mana? Daripada bukit-bukit. So kalau siapa yang pernah biasa pergi travel ke utara, bila kamu lalu ke bahagian Highway Ipoh tu, belah kanan tu kamu nampak berbagai bukit yang telah pun ditarah. Yang dah mula apa? Mula hancur kan. So itu sebab apa? Sebab dia sedang melombong batu kapur. So batu kapur ni banyak digunakan untuk pembuatan perabot. Okay, pembuatan meja, okay, pembuatan apa ni, mungkin juga untuk permukaan apa ni, jalan dan bangunan dan sebagainya. Okay, so ini adalah kita aplikasi penggunaan okay, mineral-mineral ini dalam kehidupan seharian. Right. So kalsium karbonat ialah apa? Satu sebatan yang wujud secara semula jadi dalam pelbagai bentuk, warna dan juga tekstur lah. Okay. So dia boleh bentuk dalam bentuk seperti kalsit, batu kapur, marmar, kapur, terumbu karang dan juga cengkerang hawas. So banyak. Okay, selain daripada batu kapur yang dekat bukit tu, banyak lagi lah. Kata apa? Contoh macam cengkerang haiwan. Okay, cengkerang haiwan. Okay, cengkerang kupang ke, cengkerang kerang ke. Okay, even apa? Cengkerang telur pun dia berbuat daripada kalsium karbonat. Okay. So kalsium karbonat ni banyak dia punya apa? Dia punya kewujudan dia. Okay, dekat dunia dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk batuan ataupun bentuk seperti apa? Seperti cengkerang haiwan. Okay. Alright, kita masuk pula kepada siri kereaktifan logam. Okay. Alright. So dalam kita nak membina siri kereaktifan logam, first kali kita kena faham tentang satu konsep tindak balas lah. Okay, tindak balas cergas versus tindak balas perlahan. Okay, so kita ada banyaklah kata apa bentuk-bentuk tindak balas. So bila kita kata tindak balas, berarti apa? Tindak balas kimia. Okay, yang di mana bahan tindak balas akan bertindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okay, jadi ada dua. Okay, bergantung kepada kecepatan berlakunya tindak balas ini, sama ada dalam dia perlahan ataupun dia cepat. Okay, so biasanya antara ciri-ciri lah okay, tindak balas yang cepat ni, okay, biasanya dia akan berlaku instantly lah. Okay, obviously lah dia akan berlaku dengan cepat. Okay, dan biasanya dia akan menghasilkan satu pemerhatian yang mungkin contoh kalau kita lah kepada tindak balas logam dengan oksigen. Okay, kita bakar logam. Okay, so dia akan menghasilkan nyalaan yang sangat cerah dan sebagainya. Okay, manakala tindak balas yang perlahan ni kan, dia berlaku dalam tempoh masa yang agak lama. Okay, mungkin dalam beberapa jam, beberapa hari, even beberapa minggu sekalipun. Contohnya macam apa? Proses pengeratan. So, proses pengeratan ini adalah contoh yang terbaik lah bagi tindak balas yang perlahan. Sebab dia berlaku dalam masa beberapa minggu. Okay, untuk menukarkan besi ataupun ferrum kepada ferrum 3 oksida iaitu karat. Okay, so ini adalah dua jenis bentuk tindak balas dan bergantung kepada tindak balas yang dihasilkan oleh logam-logam ini, maka kita boleh melihat beberapa perbezaan dari segi kereaktifannya. Okay, so kita boleh susun. Okay, logam-logam ini bergantung kepada kereaktifannya terhadap beberapa unsur yang lain. Okay, sama ada kepada karbon, kepada oksigen dan juga kepada hidrogen. Okay, so from these three element, okay, kita boleh susunkan kereaktifan logam tersebut daripada yang paling reaktif. So yang paling reaktif kita kata paling atas sekali. Okay, paling reaktif kepada yang paling kurang reaktif. So daripada atas ke bawah, semakin ke bawah, semakin kurang reaktif. Okay, daripada atas ke bawah. Okay, semakin dia ke bawah siri, semakin dia kurang reaktif. Okay, so kita bandingkan kereaktifan ini kepada tindak balas mereka terhadap beberapa unsur iaitu sama ada karbon, oksigen dan juga hidrogen. Okay, so setiap logam ini dia mempunyai apa? Kereaktifan yang berbeza. Okay, terhadap oksigen. Okay, dan logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas. Okay, dengan oksigen. Bila kita kata tindak balas lebih cergas, lebih reaktif, berarti apa? So kalau kita tengok pada logam tadi kita katakan dia bakar dengan oksigen, so dia akan menghasilkan nyalaan yang sangat cerah. Itulah paling cergas. Okay, dan manakala logam yang dibakar dengan oksigen, jika dia menghasilkan nyalaan yang paling malap, dia hanya sekadar berbara sahaja, itu yang paling tidak cergas lah, yang kurang reaktif berbanding dengan oksigen. Alright?
So kita lihat kepada siri kereaktifan ini, so kita kepada sini, okey, kepada aurum kepada kalium. Okey. So daripada kiri ke kanan ini kita memastikan bahawa semakin ke kanan, okey, semakin dia bertambah kereaktifannya terhadap oksigen. So bererti apa? Kalium K ni, okey, bila dibakar dengan oksigen dia akan mungkin menghasilkan nyala yang sangat cerah. Okey, bila semakin lama semakin ke bawah sampai ke peringkat aurum iaitu emas, jika dibakar dengan oksigen dia mungkin akan menghasilkan apa? Nyalaan yang sangat malap. Okey, so nyalaan yang sangat cerah, makin lama makin malap. Okey, paling cergas, makin lama makin turun makin kurang cergas. Okey, so inilah orang kata apa dari segi membina siri kereaktifan logam terhadap oksigen. Okey, alright. So dari segi kedudukan logam ini terhadap karbon dan juga hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So kedudukan suatu logam dalam siri kereaktifan logam bergantung kepada kecergasan logam tersebut apabila bertindak balas dengan oksigen. Okey. Walaupun siri kereaktifan logam ialah susunan logam mengikut kereaktifannya terhadap oksigen, kedudukan bukan logam seperti karbon dan juga hidrogen juga ditunjukkan dalam siri kereaktifan logam. Okey, so berarti kat sini dalam siri kereaktifan logam yang ditunjukkan dalam buku kamu tu nanti, okey, dia disusun mengikut kepada apa? Kereaktifannya ataupun tindak balasnya, kecergasannya terhadap oksigen. Tetapi juga kita akan selitkan juga okey, kereaktifan logam-logam tersebut terhadap karbon dan juga hidrogen juga. Okey, sebab apa? Nanti kita akan ada beberapa aplikasi yang melibatkan apa? Tindak balas logam tersebut terhadap karbon terutamanya lah. Okey. Alright. So ini adalah contohlah siri kereaktifan logam yang telah pun dibina terhadap apa? Terhadap oksigen. Okay. So as mentioned earlier, semakin ke atas semakin reaktif, semakin ke bawah semakin kurang reaktif. Semakin ke atas tindak balasnya paling cergas, semakin ke bawah paling perlahan atau paling kurang cergas. Okay. Semakin ke atas dia akan menghasilkan apa? Nyalaan yang sangat cerah. Semakin ke bawah dia akan menghasilkan apa? Mungkin sekadar baraan merah menyala sahaja. Okey. So ini disusun bergantung kepada apa? Bergantung kepada tindak balas terhadap oksigen. Okey. So diselitkan juga tadi karbon dan juga hidrogen. So dalam siri ini jika kita bandingkan terhadap karbon dan juga hidrogen, mana-mana unsur, okey, mana-mana logam okey, yang berada di atas karbon ini seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium, berarti kelima-lima logam ini dia lebih reaktif berbanding dengan karbon. Okey, manakala logam yang berada di bawah karbon iaitu zinc, ferrum, timah, plumbum, cuprum, merkuri, argentum dan juga emas, so logam-logam ini di bawah karbon berarti dia kurang reaktif daripada karbon. So bila kita kata kurang reaktif berarti jika let's say lah ferrum dibakar dengan karbon, maka dia akan menghasilkan satu tindak balas yang akan menghasilkan hasil tindak balas yang berbeza. Okey, manakala kalau kita cuba bakar logam-logam yang berada di atas karbon, disebabkan oleh mereka ini semua sangat reaktif daripada karbon, maka tiada perubahan yang dihasilkan. Okey, so contohnya lah, okay, kita melihat kepada let's say kita ada ni, okey, apa ni, timah lah, okey. Okey, so kita ada stannum, okey, apa ni, oksida, okey. Okey, stannum oksida lah. Vaksin dia ni semua adalah logam yang disusun berdasarkan kepada oksigen, maka mereka telah pun menjadi stannum ataupun logam oksida. Okey, so logam oksida ini jika kita bakar dengan karbon, so mana-mana logam yang berada di bawah karbon berarti mereka kurang reaktif daripada karbon. So jika kita bakar logam oksida ini, okey, dengan apa? Mungkin dengan karbon, so plus karbon. Okey, C itu karbon, maka dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan logam tersebut, logam tulen tersebut iaitu stannum dan juga gas karbon dioksida. So,
mana-mana logam yang berada di bawah karbon. Okey, mana-mana logam yang berada di bawah karbon jika kita bakarkannya dengan karbon. So macam ni stannum oksida dibakar dengan karbon, maka karbon ini akan apa? Akan displace ataupun dia akan menurunkan logam tersebut dan memisahkannya kepada logam tulen, iaitu logam tulen stannum iaitu timah, dan juga menghasilkan gas karbon dioksida. So kita boleh mendapatkan logam tulen tersebut dengan hanya membakarnya dengan karbon. Ini hanya applicable kepada logam yang kurang reaktif daripada karbon ini sahaja. Okey. Jika kita cuba bakar, let's say lah kita ada sini apa ni, aluminium oksida. Okey. Kita ada sini aluminium oksida contohlah. Aluminium oksida, kita bakar dengan karbon tadi, maka adakah kita akan melihat sebarang perubahan? So tiada perubahan yang kita boleh perhatikanlah. Okey. So tiada perubahan. Okey. Sebab apa? Sebab aluminium lebih reaktif daripada karbon, dan jika kita bakar dengan karbon, karbon tidak boleh menurunkan aluminium oksida. Maka dia akan kekal dalam bentuk aluminium oksida tadi. Okey, tapi jika karbon kita bakarkan dengan tadi stannum oksida iaitu timah ni, stannum oksida, maka karbon boleh menurunkan stannum dan memisahkan stannum oksida untuk menjadi logam stannum yang tulen dan juga karbon dioksida. Okey, so ini kita gunakan untuk apa? Untuk proses pengekstrakan logam. Okey, so tadi kalau kita tengok pada yang awal-awal tadi kan, kasiterit, hematit, boksit, okey. Ni semua adalah BJ. Okey, BJ ni bila kita kata BJ, dia campuran antara logam tulen tersebut dengan beberapa unsur yang lain. Dan sekiranya kita ingin mendapatkan logam tulen daripada BJ tersebut, maka kita perlu melakukan proses pengekstrakan logam. Okey, so ini adalah aplikasi pengetahuan. Kenapa hari ini kamu perlu tahu tentang apa? Tentang siri kereaktifan logam ini. Okey, sebab bergantung kepada kedudukan mereka dalam siri ini, maka kaedah pengekstrakan logam tersebut juga adalah berbeza. Okey, so mana-mana logam tadi yang berada di bawah karbon, yang kurang reaktif daripada karbon ini, maka logam ini kita boleh ekstrak daripada bijihnya menggunakan kaedah pembakaran dengan karbon. Okey, tetapi mana-mana logam yang berada di atas karbon ini, seperti apa? Seperti kalium, natrium sampailah kepada aluminium. Okey, since mereka berada di atas karbon, maka kita tidak boleh mengekstrak mereka daripada bijihnya melalui kaedah yang sama. Okey, dengan pembakaran dengan karbon. Right, so kita perlu menggunakan kaedah lain. Kaedah apa? So kaedah yang dipanggil sebagai kaedah pengekstrakan secara elektrolisis. Okey. So elektrolisis. Okey, saya rasa saya pernah buat contoh eksperimen ini ataupun aktiviti ini masa form 1 dulu. Tapi dengan menggunakan air lah, kita memisahkan hidrogen dengan oksigen daripada sebatian H2O. Okey, so menggunakan apa? Tenaga elektrik. So elektrolisis. So logam-logam yang berada di atas karbon, untuk kita mendapatkannya daripada bijihnya, seperti bijih aluminium tadi kan, boksit kan, bijih aluminium, so kamu tak boleh gunakan kaedah pembakaran dengan karbon. Kamu perlu menggunakan kaedah apa? Elektrolisis. Kita akan gunakan elektrik untuk mendapatkan logam tulen daripada bijih logam yang berada di atas karbon. So ini adalah aplikasi ilmu. Dalam apa? Dalam kehidupan seharian. Terutama dalam proses pengekstrakan logam. Alright. So, sebelum kita melihat kepada proses pengekstrakan logam, kita lihat kepada apa? Pembentukan arang batu lah. So, arang batu merupakan apa? Satu daripada mineral yang ditemukan di Malaysia. Dan hampir 80% arang batu ini ditemukan di mana? Di negeri Sarawak. 19% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia.
Okey. So kenapa kita fokus pada arang batu? Sebab ini yang kita akan gunakan untuk apa? Untuk pengekstrakan logam dengan kaedah pembakaran dengan karbon. Sebab arang batu merupakan sejenis sebatian karbon, iaitu hidrokarbon. Okey, dia kaya dengan karbon. So kita boleh gunakan arang batu ini untuk pengekstrakan logam menggunakan kaedah pembakaran. Okey, dan kawasan simpanan arang batu yang paling besar di Malaysia ni terletak di mana? Di Merit Pilah, Sarawak. Sedikit tentang geografi ya. Okey. Okey, so kita lihat kepada konsep pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey, so pengekstrakan logam. Apakah itu pengekstrakan logam? So basically pengekstrakan logam ialah satu proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijihnya. Okey, so ini dimasukkan dengan proses pengekstrakan logam. So, untuk apa tadi? Untuk nak memperoleh sesuatu logam daripada bijihnya. Okey, ini yang dimaksudkan dengan pengekstrakan logam. Okey. Alright. So tadi as mentioned, okay, pengekstrakan logam tadi. So mana-mana unsur yang berada di atas karbon seperti aluminium, magnesium, kalsium, okay, natrium dan juga kalium, pengekstrakannya melalui kaedah elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur lah. Okay, sebab apa? Sebab since mereka berada di atas karbon, maka karbon tidak boleh menurunkan logam-logam oksida yang berada di atasnya ini, okay, untuk mendapatkan dia punya logam tulen. So dengan menggunakan kaedah elektrolisis baru kita boleh memperoleh logam tersebut daripada bijihnya. Okey, bagi logam-logam yang berada di bawah karbon, zinc, ferrum sampailah kepada plumbum ini, okey. So, logam-logam ini kita boleh extract, kita boleh peroleh, okey, dengan melakukan pembakaran dengan karbon, okey, ataupun penurunan oksida logam dengan karbon. So, kita bakar dengan arang tadilah, okey, untuk mendapatkan ataupun untuk mengekstrak logam daripada bijihnya. Manakala kuprum dan juga merkuri ini since dia berada jauh daripada karbon, sama ada kita boleh peroleh dengan kaedah pembakaran yang sama ataupun kita boleh terus memperoleh logam tersebut melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Okey. Dan juga bagi argentum dan juga emas, okey, kebanyakan daripada mereka wujud dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk mineral unsur. So dia pure emas, pure pure perak. So mereka tak perlu diekstrak, tapi kebanyakannya. Tapi ada jugalah daripada segi argentum dan juga emas yang juga dijumpai dalam bentuk bijih campuran. So sometimes mana-mana yang dijumpai dalam bentuk bijih kita boleh ekstrakkan dengan kaedah pembakaran dengan logam. Tapi 99% bagi argentum dan juga emas biasanya dijumpai dalam bentuk unsurnya sendiri. Okay, so fokus utama kita ialah logam mineral zinc, ferrum, timah dan juga plumbum bagi pengekstrakan melalui penurunan oksida logam oleh karbon, aka pembakaran menggunakan arang. Alright, so kita akan lihat kepada proses pengekstrakan, okay, logam melalui kaedah penurunan oksida logam oleh karbon, okay, ataupun pembakaran menggunakan arang batulah ataupun arang kok. Okay, so kita menggunakan satu device yang dipanggil sebagai relau bagas. Okay, so ini ialah relau bagas lah. Okay, so relau bagas ini dia memang struktur khas, okay, untuk kita nak melakukan pengekstrakan logam melalui kaedah pembakaran. So first step, okay, yang perlu kita buat ialah apa? Pertama, okay, apa sahaja campuran bijih tadi. So apa sahaja bijih-bijih besi. Contohnya apa? Bijih zinc ke, bijih plumbum ke, bijih ferrum, semualah bijih-bijih besi ni, okay, kita akan apa? Kita akan masukkan ke dalam mana? Bahagian atas relau bagas. So campuran bijih besi ataupun oksida besi lah. So kita ambil besi lah sebagai contoh dalam kita punya pengekstrakan logam ni. Okay, so campuran bijih besi ataupun oksida besi yang dipekatkan,
Okey, plus apa? Tambah dengan arang kok dan batu kapur. Kenapa ada batu kapur? Sabar dulu. Okey. So, 3 perkara. Okey, pertama bijih besi, arang kok dan juga batu kapur. Ketiga-tiga campuran ini dimasukkan ke dalam relau bagas melalui mana? Bahagian atas relau bagas. Okey, so ada 3 bahan. Bijih besi, arang kok dan juga batu kapur. Okey. So yang kedua, okey, apa yang berlaku di bawah? Okey, di bawah relau bagas akan ada apa? Semburan udara yang sangat panas. Okey, yang akan dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. So udara yang sangat panas ini akan dilalukan, okey, ataupun dipam masuk ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. So udara yang sangat panas ini akan apa? Dia akan mula membakar arang kok tadi plus apa? Plus batu kapur plus bijih besi tadi. Okey, so dia akan terus membantu untuk proses pembakaran. Okey. So, okey, right. So, apa yang berlaku ketika mana berlakunya proses pembakaran tadi? Okey. So, tindak balas yang berlaku ketika mana berlakunya pembakaran antara arang kok, bijih besi tadi dan juga batu kapur. Pertama, okey, arang kok tadi ataupun karbon akan bertindak balas dengan oksigen dalam udara untuk menghasilkan apa? Gas karbon dioksida. Ini yang pertama berlaku. Okey, so arang kok tadi ataupun karbon yang terkandung dalam arang kok tadi akan dibakar bertindak balas dengan oksigen dalam udara tadi untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, dan gas karbon dioksida ini akan apa? Dia akan bertindak balas dengan arang kok yang panas yang selebihnya untuk membentuk karbon monoksida. Okey, so karbon dioksida ini akan bertindak balas dengan karbon yang lain yang ada dalam arang kok tadi untuk menghasilkan karbon monoksida. Okey, so karbon monoksida ini bersama-sama dengan karbon dioksida ini merupakan apa? Bahan penurun yang kuat ataupun ejen penurunan yang kuat. Bila kita kata ejen penurunan, dia adalah apa? Adalah bahan yang akan apa? Yang akan membuang oksigen daripada unsur oksida yang lain. So, macam bijih besi, dia ada apa? Ferrum 3 oksida. Okay, dia ada oksigen dalam tu. So, ejen penurunan, dia akan apa? Dia akan membuang oksigen daripada bijih tersebut. Okay, so apa yang berlaku ialah apa? So, contoh sini, ferrum 3 oksida, okay, bila bertindak balas dengan karbon monoksida, okay, dia akan terus diturunkan menghasilkan apa? Menghasilkan logam tulen ferrum dan juga gas karbon dioksida. Okay, so ferrum 3 oksida ini diturunkan oleh karbon monoksida ini untuk menghasilkan logam tulen ferrum dan juga gas karbon dioksida sebagai dia punya hasil yang buangan dia. Okay, dan seterusnya ferrum 3 oksida, okay, sometimes dia akan menurun kepada apa? Ferrum 2. Okay, so ferrum 3 oksida. Ferrum ni dia logam dia daripada kumpulan unsur-unsur peralihan. So dia ada dalam pelbagai bentuk, ferrum 3 dan juga ferrum 2. Okay, ni mungkin sedikitan kimia lah. So bila kita bakar, okay, arang kok tadi, so arang kok ini akan membakar, membentuk gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. So dia bercampur. Okay, dan gas-gas ini akan apa? Dia akan menurunkan ferrum 3 oksida sama ada terus kepada ferrum ataupun mungkin dia akan turunkan dahulu ke bawah kepada ferrum 2 oksida. Okay, and the same thing happen jugalah ferrum 2 oksida, okay, diturunkan oleh karbon monoksida ataupun karbon sendiri untuk menghasilkan logam tulen ferrum dan juga gas karbon dioksida. Okay, so ini in terms of kimia ni. Okay, so ferrum 3 sometimes boleh terus turun kepada ferrum dan CO2 atau mungkin dia akan turun one notch below, okay, kepada ferrum 2 oksida, okay, dan akan diturunkan sekali lagi kepada ferrum dan CO2. Okay, tapi ultimately whatever happen inside there, ultimately kesemua ferrum 3 oksida ini akan diturunkan menjadi logam ferrum tulen dan juga membebaskan gas karbon dioksida sebagai bahan buangan dia. Okay,
So ini yang berlaku dalam relau bagas tadi. Okey, kesemua ferrum 3 oksida ini akan diturunkan oleh sama ada karbon yang panas itu sendiri ataupun gas karbon dioksida ataupun gas karbon monoksida untuk menurunkan kepadanya ferrum iaitu logam tulen besi dan juga bahan buangan gas karbon dioksida. Okey, so ini yang berlaku dalam relau bagas. Okey. So, itu kalau kita melihat kepada campuran antara arangkok dan juga biji besi. Tapi bagaimana pun dengan batu kapur tadi iaitu kalsium karbonat. Okey. So, apa fungsi kalsium karbonat? Right? So, kalsium karbonat aka batu kapur ini berfungsi untuk menghasilkan sanga. Okey. So, biji tadi, biji besi adalah campuran antara logam tulen dan juga mungkin oksigen dan mungkin juga terdapat beberapa unsur lain yang bercampur dalam biji tersebut. So, unsur-unsur ini, okey, apabila telah pun diasingkan dia punya logam tulen iaitu besi daripada biji tersebut, so, baki-baki dalam biji itu akan bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey, so apa yang berlaku first ialah batu kapur ataupun kalsium karbonat terurai dahulu. So, bila dia dibakar, dia akan terurai dahulu untuk membentuk kalsium oksida dan juga karbon dioksida. So, dia akan membentuk apa? Membentuk kalsium oksida. So, dia akan diturunkan. Okay. So, kalsium karbonat dibakar dengan oksigen. Bukan diturunkan, dia akan dioksidakan. Okay, dia akan dioksidakan. Okay, berarti oksigen akan ditambahkan. So, kalsium karbonat dibakar dengan udara yang panas yang mengandungi gas oksigen. Okay, dia akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okay, so dia akan dioksidakan. Okay, oksigen akan akan menggantikan karbon dalam ini. Okay, dia akan menghasilkan kalsium oksida dan juga gas karbon dioksida. So, kalsium oksida ini akan bertindak balas dengan apa jua benda asing yang terdapat dalam biji tadi seperti pasir ataupun silikon dioksida dalam biji besi tadi untuk membentuk sanga ataupun nama lain ialah kalsium silikat. So, kalsium oksida yang terbentuk daripada pembakaran kalsium karbonat tadi akan bertindak balas dengan silikon dioksida yang mungkin terdapat dalam pasir dalam biji tersebut untuk membentuk kalsium silikat. Okey. So, kalsium silikat ini adalah sanga. Okey. Alright. So, secara umumnya apa yang berlaku dalam relau bagas tadi ialah ferrum yang telah pun diekstrak, ataupun dihasilkan. Alright, so leburan ferrum yang telah pun diekstrak daripada bijinya tadi akan mengalir ke bahagian bawah relau dalam bentuk leburan. Di sini dipanaskan. So, dia akan mengalir ke bawah dalam bentuk leburan. Dari semasa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar ke dalam acuannya dan dibiarkan menyejuk dan membeku keras. Leburan ferrum yang membeku ini kita kenali sebagai besi tuangan, iaitu besi tulen. Right? Itu yang pertama. The first product. Produk yang kedua ialah apa? Sanga tadi. So, sanga yang dihasilkan akan melebur. Kemudian, leburan sanga ini juga akan mengalir ke bahagian bawah relau. Dan oleh sebab, ini penting oleh sebab leburan sanga adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum. So, sanga ni dia kurang tumpat daripada leburan ferrum. Maka sanga ini apa? Sanga akan terapung di atas leburan ferrum. Berarti bila kedua-duanya sampai di bawah relau bagas, yang paling bawah, yang paling tumpat adalah leburan besi, yang berada di atasnya adalah leburan sanga. So, mereka takkan bercampur. Okay? So, sanga akan terapung di atas leburan ferrum. Dan dari semasa ke semasa, leburan sanga ini akan dikeluarkan daripada relau bagas dan digunakan untuk apa? Untuk membuat tapak bangunan dan juga jalan. So, sometimes soalan boleh keluar. Apakah kegunaan sanga? Untuk membuat jalan ataupun membuat tapak bangunan. So, dua-dua hasil ini ada kegunaan dia. Besi tulen ada kegunaan dia untuk pelbagai pembuatan lain. Sanga tadi pun ada dia punya
kegunaan juga. Untuk membuat jalan raya dan juga untuk membuat tapak bangunan. So ada kegunaan sangang dia. Bukannya dia tak ada benda. Bukan dibuang. Okay, dia akan digunakan kembali. Okay. Alright. So itu tentang sedikit berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pengeksakkan logam. Dengan menggunakan contoh biji besi tadi. Right. So step 1 tadi kita apa? Kita masukkan biji besi, arang kok dan juga tadi kalsium karbonat. Dan di bahagian bawah akan ada apa? Ada udara sangat panas akan disembur ke dalam rolak bagas dan berlakunya proses pembakaran. So tindak balik itu akan menyebabkan apa? Arang kok iaitu karbon akan bertindak balik dengan oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian dia akan menghasilkan gas karbon monoksida dan dia akan menurunkan ferrum 3 oksida tadi kepada ferrum dan juga gas karbon dioksida. Okey, dan kemudian kalsium karbonat tadi akan dioksidakan menjadi kalsium oksida. Okey, dan kemudian dia akan apa? Dia akan bercampur ataupun dia akan bergabung dengan silikon dioksida iaitu pasir daripada biji tadi untuk membentuk kalsium silikat iaitu sangah. Dan kedua-duanya akan berada di bawah rolak bagas di mana besi yang paling tumpat di bawah, atas ialah sangah yang kurang tumpat. Okey, besi itu akan keluar okey melalui dalam bentuk leburan besi ke dalam acuan dan akan disejukkan menjadi apa? Besi tuangan. Okey, sangah tadi yang berada di atas akan juga keluar dari rolak bagas. Okey, dan akan digunakan sebagai apa? Bahan untuk membuat jalan ataupun tapak bangunan. So itu secara umum tentang proses pengeksakan biji besi. Okey. So dalam konteks nak mendapatkan biji logam tadi, kita perlu apa? Melombong. Melombong biji besi, melombong biji timah. Okey. So, ada isu. Okey, bila kita melibatkan proses perlombongan ini, akan ada beberapa isu alam sekitar lah. Okey. Pertama seperti apa? Pencemaran udara. Okey, akibat apa? Akibat pembakaran bahan api. Okey, ini paling common lah bila kita bakar akan adalah tadi kita katakan bahan bangunan apa? Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida apa? Ialah gas rumah hijau. So dia boleh apa? Boleh mencemarkan udara. Okey, yang kedua apa? Kita ada penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Obviously lah. Okey, dalam konteks apa ni perlombongan kita akan banyak menggunakan jentera-jentera berat. Okey, untuk kita nak mengorek, untuk kita nak menghantar hasil lombongan ke rolak bagas dan sebagainya. So kita menggunakan banyak tenaga elektrik. So menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Yang ketiga apa? Dari segi pencemaran udara oleh apa? Oleh gas yang dihasilkan dari rolak bagas tadi lah, obviously. Kita bakar menghasilkan CO2 lah. Alright. Seterusnya pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Okey, lombong ni kalau kamu tengok dekat jalan nak ke utara juga, okey, Taiping. Okey, belah kiri kan kamu akan dapat kawasan perlombongan. Perlombongan ni kawasan dia memang memakan banyak tempat, banyak ruang. So dia akan apa? Dia akan memusnahkan beberapa habitat kehidupan. Okey, so ini antara impak negatif terhadap alam sekitar lah, iaitu pemusnahan habitat akibat pembinaan kawasan lombong. Pencemaran bunyi oleh jentera-jentera perlombongan. Okey, bunyi-bunyi mesin tu memang sangat bising. So biasanya lombong ni kita akan apa? Kita akan bina di jauh daripada kawasan kediaman. Right? Dan juga hakisan tanah akibat penggalian biji. So antara kesan buruk ialah berlakunya hakisan tanah. Okey. Dan juga pencemaran air sebab apa sahaja bahan yang telah pun dilombong, yang telah pun dikorek, kita akan basuh dahulu dengan air yang banyak. Dan air itu akan apa? Akan mungkin dituang kembali kepada sungai. So itu boleh menyebabkan apa? Pencemaran air. Ini pernah berlaku di mana? Di Pahang. Okey, dalam pelabuhan boksit iaitu biji aluminium. Okey, selepas mereka menggali boksit, mereka basuh dengan air dan air basuhan itu disalurkan semula ke sungai menyebabkan sungai Pahang ketika itu menjadi warna merah. Okey, ini pernah jadi satu isu alam sekitar lah di Malaysia dahulu. Okey. Okey, so itu sahajalah tentang bab 4. So insya-Allah saya akan cuba laksanakanlah eksperimen bab 4 ini ataupun aktiviti bab 4 ini pada minggu hadapan. Okey, jika Ustaz Ahmad dah settle down lepas habis trial SPM tadi kan. Okey. So saya cuba minta sama standby lah, tapi mungkin untuk
tindak balas logam dengan oksigen tu saya akan demonstrasi lah, agak berbahaya. Tapi untuk tindak balas logam dengan karbon, kamu boleh buat nanti insyaAllah. Alright, so itu saja untuk pagi ni. Terima kasih. Alright, so maaf kerana tak dapat datang pada pagi ni. Okay, so semoga kamu dapat gunakan masa yang ada untuk kamu buat ulang kaji lah. Okay, bagi 1, 2, 3, 4 ini juga. Dan juga mungkin 5. Alright. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.